Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zakia binti Daud dari SK Kuala Sentul. Ingin menerangkan tentang inovasi saya pada hari ini iaitu piramid Mino. Okey, kenapa saya namakan dia piramid Mino? Kerana inovasi saya ini berbentuk piramid, tiga segi, senang untuk digerakkan. Dan Mino ialah misi nombor. Kenapa dikatakan misi nombor? Kerana di dalam ini ada 3 dalam 1. Saya ada susun nombor, tertib menaik dan menurun. Ada operasi tolak dalam lingkungan 20 dan operasi tambah dalam lingkungan 20. Okey, saya juga ada kapsul bijak. Kapsul bijak ini ialah soalan penyelesaian masalah matematik. Okey, kenapa saya buat inovasi piramid Mino ni? Kerana saya merupakan guru pemulihan khas di SK Kuala Sentul dan mengajar murid asli. Kebanyakan murid saya murid asli. Jadi mereka mengalami kesukaran untuk menyusun nombor secara tertib menaik dan menurun tanpa menggunakan bahan-bahan maujud. Jadi bila saya buat bahan maujud ni, jadi senang untuk anak murid saya, terutamanya Eri dan Aira tahun 2 Bestari untuk mencapai objektif menyusun nombor secara tertib menaik dan menurun. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang alat-alat bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi piramid Mino ini. Okey, pertama, penutup botol yang banyak. Penutup botol ni kena banyak. Okey, yang kedua, kertas warna, kotak dan wayar yang terpakai. Okey, nampak bahan saya ni besar kan? Piramid Mino ni besar, tetapi sebenarnya dia murah, ringan dan beratnya hanyalah 423 gram. Harga untuk menghasilkan inovasi piramid Mino ini hanyalah RM1 sahaja. Sangat jimat dan mesra alam sekitar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang cara-cara menggunakan bahan inovasi piramid Mino ini. Pertamanya, kita pergi dekat tapak susun nombor. Okey, susun nombor ni kita boleh guna untuk susun nombor secara tertib menaik dan menurun. Murid mencabut semua penutup botol ini untuk mereka menyusun kembali nombor ini secara tertib menaik. Okey, kemudian saya akan memberi arahan kepada murid susun nombor secara tertib menaik. Okey, murid akan susun nombor secara tertib menaik bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini ialah susunan nombor secara tertib menaik. Okey, macam mana kalau saya suruh murid-murid pula untuk susun secara tertib menurun? Okey, murid-murid akan cabut semula dan susun daripada nombor 10. Contoh 10. Okey. Okey, bermula dengan nombor 10. Bila tertib menurun saya akan menerangkan kena daripada nombor yang besar. Okey, 10. Dan begitu juga sekiranya soalan itu saya minta murid-murid menyusun daripada 20 hingga ke nombor 1. Murid-murid akan cabut dan buat seperti yang saya telah ajar tadi. Okey, seterusnya untuk mengajar operasi tambah dan tolak, murid-murid perlu mengambil soalan daripada tapak kapsul bijak. Dekat sini ada 2 kertas yang berwarna berlainan iaitu kertas biru dan kertas merah. Okey, untuk menjawab soalan tambah, murid-murid perlu mengambil soalan daripada kertas biru. Okey, contoh kertas biru. Kita tengok apa soalan dia. Okey. 14 tambah 6. Okey, bagaimana 14 tambah 6 sama dengan? Ini ialah ayat matematik. Kita kena biasakan murid-murid untuk melihat ayat matematik dengan betul dan menulis dan menyusun ayat matematik supaya jadi betul. Okey, 14 tambah 6. Okey, kita pergi dekat tapak operasi tambah. Seterusnya kita ambil soalan. Kita ambil nombor daripada sini, 14. Letak 14. Satu ikat ini ialah 10. Satu ikat ini ialah 10. Okey. 11, 12, 13, 14. Okey, tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, berapa semua? Okey, tadi dia dah tahu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan murid-murid dah dapat jawapannya ialah 20. Okey. Begitu juga dengan soalan operasi tolak. Murid-murid kena ambil soalan daripada kertas warna merah ni dan menyusun sebagaimana saya telah mengajar yang operasi tambah tadi. Begitulah cara penggunaan piramid Mino saya. Okey, kesimpulannya, saya mengharapkan
piramid Mino ini dapat disebarluaskan dan dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid yang memerlukan, terutamanya murid-murid pemulihan khas, murid-murid PIT 1, pendidikan khas dan prasekolah yang memerlukan bahan-bahan maujud untuk membantu mereka belajar dengan lebih yakin dan tidak berputus asa sekiranya mereka tidak dapat melakukannya. Ada bahan maujud yang membantu mereka menyelesaikan masalah matematik ini. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.